Rumah ilmu ini masih menanti kerana dana untuk memulakan kerja-kerja baik pulih masih belum mencukupi. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah menyumbang pada minggu lalu. Namun, sehingga hari ini, jumlah dana yang kita perlukan masih belum mencukupi untuk memulakan kerja-kerja baik pulih. Sedangkan, setiap minggu, anak-anak Nadi Al-Quran masih menggunakan pusat pembelajaran ini untuk belajar, membaca dan menghafal Al-Quran. Sempena dengan hari Jumaat ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk terus bersama kami. Mudah-mudahan setiap sumbangan yang diberikan menjadi asbab rumah ilmu ini kembali lebih selamat, kembali lebih selesa untuk anak-anak yang sedang menuntut ilmu Al-Quran. Marilah kita sempurnakan usaha ini bersama-sama.